Kalau benih anda selalu tak bercambah atau tumbuh tapi mati selepas beberapa hari, sebenarnya ada 3 kesilapan besar yang ramai orang buat. Dan kesilapan nombor 3 paling ramai tak sedar. Dan tips bonus pada akhir video. Ramai orang fikir masalah percambahan berpunca daripada tanah atau baja. Sebenarnya, kesilapan pertama berlaku sebelum kita mula semai lagi, iaitu pada benih itu sendiri. Benih yang terlalu lama disimpan atau terdedah kepada kelembapan akan kehilangan daya percambahan. Walaupun nampak elok di luar, embrio di dalamnya mungkin sudah lemah. Sebab itu penting untuk periksa tarikh luput pada paket benih. Kalau sudah terlalu lama disimpan, kadar percambahan akan turun dengan ketara. Selain itu, cara penyimpanan juga memainkan peranan besar. Benih sepatutnya disimpan di tempat yang kering, sejuk dan tidak terdedah kepada cahaya matahari. Kalau simpan di kawasan panas atau lembap, benih boleh rosak tanpa kita sedar. Ada satu cara mudah untuk uji kualiti benih sebelum semai. Rendamkan benih dalam air selama beberapa minit. Benih yang terapung selalunya kurang berkualiti atau kosong. Yang tenggelam biasanya lebih padat dan berpotensi untuk bercambah. Langkah ini nampak mudah, tetapi ramai yang abaikan. Dan kalau dari awal lagi kita guna benih yang lemah, walau medium dan teknik betul sekalipun, hasilnya tetap tidak memuaskan. Dalam bahagian seterusnya, saya akan tunjuk kesilapan kedua yang lebih kerap berlaku, berkaitan medium dan air. Kesilapan kedua yang sangat kerap berlaku ialah pada medium dan cara siraman. Ramai terus guna tanah kebun biasa tanpa saringan. Masalahnya, tanah kebun selalunya terlalu padat dan menahan air terlalu lama. Bila medium terlalu padat, udara sukar masuk ke dalam ruang akar. Benih sebenarnya perlukan oksigen untuk proses percambahan. Kalau oksigen tak cukup, benih boleh reput sebelum sempat bercambah. Sebab itu saya lebih galakkan gunakan medium yang poros seperti kokopit atau peat moss. Medium jenis ini ringan, menyimpan kelembapan dengan baik, tetapi masih ada ruang udara. Namun, medium yang betul sahaja belum mencukupi. Kesilapan seterusnya ialah siraman yang berlebihan. Ramai sangka lebih banyak air bermaksud lebih cepat bercambah. Sebenarnya, air yang terlalu banyak akan menyebabkan benih lemas. Benih hanya perlukan kelembapan yang konsisten, bukan keadaan basah bertakung. Gunakan spray halus supaya air tersebar sekata tanpa mengganggu kedudukan benih. Elakkan menyiram dengan aliran kuat kerana ia boleh menolak benih lebih dalam daripada sepatutnya. Ingat, medium perlu lembap, bukan basah. Dalam bahagian seterusnya, saya akan dedahkan satu faktor yang lebih penting daripada medium dan air. Dan inilah yang ramai orang tak sedar. Sekarang kita masuk kepada kesilapan nombor 3. Dan inilah yang paling ramai orang tak sedar. Suhu dan konsistensi kelembapan. Ramai yang sudah guna benih berkualiti. Medium pun sudah betul. Air pun tak berlebihan. Tetapi bekas semaian diletakkan terus di bawah matahari terik. Benih yang sedang bercambah sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Jika terlalu panas, embrio boleh rosak sebelum sempat tumbuh. Sebaliknya, kalau terlalu sejuk, proses percambahan menjadi lambat atau terhenti. Suhu yang sesuai untuk kebanyakan sayuran daun ialah sekitar 25 hingga 30 darjah Celsius. Selain suhu, konsistensi juga sangat penting. Masalah biasa ialah hari ini lembap, esok terlalu kering. Perubahan mendadak ini memberi tekanan kepada benih. Cara mudah untuk kekalkan kelembapan ialah dengan membuat mini rumah hijau. Tutup bekas semaian dengan plastik lut sinar atau penutup tray sehingga benih mula bercambah. Ini membantu mengekalkan kelembapan dan suhu lebih stabil. Tetapi ingat, sebaik sahaja anak pokok mula naik, buka penutup supaya tidak berlaku kulat. Ramai gagal bukan kerana teknik yang salah, tetapi kerana persekitaran yang tidak konsisten. Dan bila suhu serta kelembapan dikawal dengan betul, kadar percambahan boleh meningkat dengan sangat ketara.
Selepas ini, saya akan tunjuk satu teknik tambahan yang boleh percepatkan percambahan lebih awal daripada biasa. Sekarang saya kongsikan teknik bonus yang saya janjikan tadi. Teknik ini sangat mudah, tetapi kesannya sangat besar jika dibuat dengan betul. Sebelum menyemai, rendamkan benih dalam air suam selama 4 hingga 6 jam. Air suam membantu melembutkan kulit benih dan mempercepatkan proses penyerapan air ke dalam embrio. Apabila benih menyerap air dengan lebih cepat, proses percambahan juga bermula lebih awal. Untuk benih berkulit keras seperti kacang panjang, petola atau bendi, teknik ini sangat membantu. Kulit luar yang keras boleh melambatkan percambahan jika tidak dilembutkan terlebih dahulu. Pastikan air tidak terlalu panas. Cukup sekadar suam, seperti suhu air yang selesa disentuh tangan. Selepas rendaman, terus semai dalam medium yang telah dilembabkan. Jangan biarkan benih kering semula selepas direndam. Perbezaan ini nampak kecil, tetapi dalam penanaman skala besar, ia memberi kesan besar kepada keseragaman pertumbuhan. Dengan teknik ini, ditambah kawalan suhu dan medium yang betul, kadar percambahan boleh meningkat dengan ketara. Dan inilah gabungan langkah yang menjadikan semaian lebih konsisten dan berjaya. Satu lagi perkara penting yang ramai orang terlepas pandang ialah kawalan serangga, terutamanya siput. Anda mungkin sudah berjaya buat semua langkah dengan betul. Benih bercambah dengan cantik. Daun pertama sudah keluar. Tetapi keesokan paginya, anak pokok hilang separuh. Siput dan slug sangat aktif pada waktu malam, terutama selepas hujan atau apabila kawasan terlalu lembap. Anak pokok muda sangat lembut, jadi ia menjadi sasaran utama. Cara paling mudah ialah periksa kawasan semaian setiap pagi. Kalau ada kesan gigitan atau lendir, itu tanda siput sudah mula menyerang. Jika serangan serius, gunakan perangkap siput atau kutip secara manual pada waktu malam. Dan pilihan terakhir ialah dengan menggunakan racun siput. Langkah kawalan ini sangat penting kerana pada peringkat awal, 1 malam sahaja sudah cukup untuk merosakkan seluruh tray semaian. Jadi ingat, kejayaan semaian bukan hanya tentang percambahan, tetapi juga tentang melindungi anak pokok sehingga cukup kuat untuk dipindahkan. Dan bila semua langkah ini dijaga, benih berkualiti, medium betul, suhu konsisten dan kawalan serangga, kadar kejayaan anda akan jauh lebih tinggi. Semoga video ini bermanfaat untuk anda dan terima kasih kerana menonton.